Dekat sini kalau kau dah makan sekali, mesti kau teringat-ingat. Bulan puasa hari tu punyalah penuh kedai ni masa moreh dengan sahur. Tapi hari tu tak ada tau gulai siakap dengan pari. Owner cakap baru jugalah menu ni dia keluarkan. Ada juga gulai gearbox dengan ikan sembilang, tapi masa saya pergi hari tu dah habis. Mana taknya joki dekat sini power tau. Tapi yang ni bukan kedai mamak, ni kedai orang Melayu kita. Penyeri dia dekat sini sambal toyo ni memang berantu. Makan dekat sini nak layan memang kena banjir kuah dia. Baru tengok tu sampai tak nampak nasi dalam pinggan tu. Yang mana rindu nak makan nasi kandar Penang tu, memang saya recommend datang makan dekat sini. Orang Melayu, orang India, Cina, semua datang makan dekat sini. Maksudnya makanan dia memang ada kualiti dan kena dengan tekak orang-orang tempatan. Dekat sini lagi malam lagi ramai yang beratur. Dulu tak ada ruang makan dekat dalam, sekarang dah ada. So dah boleh save dan share video ni dekat kawan-kawan kau yang hantu makan nasi kandar. Nanti dah boleh pergi. Nama dia Nasi Toyo dekat Taman Merdeka. Dan jangan lupa follow Lepak Melaka untuk video seterusnya. Bye.